Hamba dah dengar semenjak daripada kecil sampai kalau ni Arab ataupun Jawi ataupun gapo nama pun hak boleh dengar boleh baca. Ni hak ni. Bukan ning lah. Ada sekat orang tak sewi jadi pahamnya Islam hak sebenar. Bukan ni, tak ada lah. Apa dia? Yakni perkataan Sayyidina Umar. Sama dengan hak ni. Kata Sayyidina Umar, tak kala dia menghipungkan manusia untuk semaya bulan Ramadan di atas imam yang satu, di dalam masjid yang satu, dan manusia pakat semaya belakang dia. Tu. Lalu setelah daripada Umar tengok orang semaya sebagai pemerintah dia kata, dia suruh, lalu ia kata ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Maka pakak pegang oning lah dalil kata Umar sendiri pun buat reka jugalah. Halah kok mana, bukan kok mana. Maksud tengok sini. Maksud Umar radhiyallahu an dengan ini perkataan, ini perbuatan bukanlah maksud reka jadi celah dalam agama. Apa buat apa? Amana ayat mudah-mudah. Ulama ya raya kata rekaat yang tidak ada usul asal dalam agama yang menunjuk, maka itu adalah rekaat yang dicela dalam agama. Perkara yang ada usul asal dalam agama menunjuk, yakni dia isyarat mari ini bukan rekaat walaupun sebut di mulut nak kata lagu tu. Apa boleh kecek lagu tu? Apa boleh kecek lagu ni? Tengok tak payah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya tak qiyam Ramadan? Semaya. Nabi songsem dia tadi itu menggalak menggemar kedak suruh semaya qiyam Ramadan, suruh. Hingga Nabi kata dalam hadis sahih, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa dia berdiri makna qiyam Ramadan, hal keadaan dia beriman serta dia harap ganjaran daripada Allah, Allah Ta'ala pun dosa bagi dia. Kamar dia Nabi buat lagu mana? Nabi semaya, sahabat lain ikut. Lepas daripada Nabi saleh, Nabi nak kelik masuk dalam rumah dia, bilik Aisyah, Nabi nampak ada orang semaya belakang dia, Nabi nampak. Adakah Nabi tegah? Tak. Apa-apa Nabi tak tegah? Itu menunjuk kata Nabi aku. Tiba-tiba mari malam yang keempat, Nabi tak tubik. Nabi tak tubik apa? Kerana Nabi ayat kata lepas pada subuh esok Nabi masuk ngok-ngek dalam masjid semaya, lepas subuh Nabi nasihat. Aku tahu belaka atau mari ramai penuh masjid kata. Penuh masjid mu mari puakmu wahai sahabat aku. Mu suka wa amal sungguh, tapi hamba tak tubik, aku tak tubik. Kenapa? Kerana takut Allah Ta'ala memfardukan di atas mung lah, mau jadi berat pula pada semaya 5 waktu, semaya rawatib pada hak ni sebagai sunat. Hak rajin buat, hak malas kot dia lah. Nabi tahu juga tak ada ummah dia tak ada rajin mana. Apabila gitu senyap. Zaman Abu Bakar pun tak ada uat, mari zaman Umar pun mula-mula pun tak ada uat. Dah kekal lah tu lepas ada Nabi wafat. Yang mari Saidina Umar satu hari tu dia duk mikir, mari kata hak ni nampak semaya sining hak tu pakat beradab kiblat belaka. Hak ni situ jadi ramai kata-kata dalam masjid. Hak tu baca qahar ni baca sederhana ni baca derah. Jadi lalu yang mikir kata, kalau kita kembali klik pada hak asal seperti kita duk semaya belakang Nabi dulu tu lebih molek dia kata. Tengok. Dia kata kalaulah kita ripung semula seumpama masa Nabi duk ada, lebih molek. Apa Umar boleh kata itu? Berapa orang yang boleh nampak kata apa Umar boleh kata lagu ni? Sebab Umar yakin dan tahu kata apabila kita beripung-pung fardu tak akan jadi dah sebab Nabi wafat dah. Qira'ah pun telah sempurna dah. Kalau kita hipoklik semula sebagaimana Nabi buat contoh dulu, cuma Nabi tinggal takut Nabi takut orang Tuhan mewajibkan, maka tak ada dah benda tu. Maka itulah sebab Umar radhiyallahu anhu panggil Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Lepas tu semua puak-puak kita ni semaya di belakang dia. Apabila sudah Umar ada di belakang, Umar kata sebaik-baik rangkaian inilah soal rangkaian sungguh dah. Rangkaian lagu mana? Nak boleh kata rangkaian kok mana?
Muka asal dak? Asal dak. Nabi buat dak? Nabi buat. Nabi suruh dak? Nabi suruh. Nabi menggalak dak? Menggalak. Kamar dia Nabi aku dak? Nabi aku. Parah di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar dia Nabi tinggal apa? Kerana Nabi tinggal takut kena jadi fardu. Baik, Nabi wafat, Quran telah sempurna, Nabi telah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Adakah nak jadi hukum syarak baru? Tak. Umatnya faham. Apabila umat faham, umat buat. Apabila umat buat, baik. Kalaulah fardu kata, ni atas sikit, Hasan ni bawah, ni atas sikit. Kalaulah kita kata, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat, umatnya dia buat, adakah masuk dalam bidah jadi yang dicela? Lah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata guna, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Mu wajib turut aku dan wajib juga turut khulafa' rasyidin min ba'di lepas dah aku mati. Umat ni siapa? Ijma' ulama kata dia khulafa' rasyidin yang kedua. Maka nak jadi bid'ah yang direka yang dicela dak. Tu dia. Maka soalan lagi. Amo nak sudah sini ya. Orang kata pah ganonya Abu Bakar lebih pada Umar. Bahawa apa Abu Bakar tak buat gila wi Umar? Di antara Abu Bakar tu 2 tahun. Tak ke Abu Bakar tadi tu lebih daripada Umar? Kamar dia Abu Bakar tu tadi itu dia tadi itu pangkat dia tu khalifah pertama. Apa dia tak buat? Maka kita nak jawab kan? Kita ni jawab lagu mana? Kita jawab gini, hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mana-mana orang yang dia itu kandak. Memang Abu Bakar lebih, tetapi di sini Tuhan tak buka pada Abu Bakar, Tuhan buka pada Umar. Jadi kan tak ada salah apa. Nampak? Anak dia kok masya-Allah la quwata illa billah. Nampak tak? Pak dia tak ada dalam mana kali. Tok dia tak ada dalam mana ni. Anak dia ni, cucu dia ni. Hadza fadlullah. Kita tak boleh jadi anak dah lebih, pak tak ada lebih. Ini pakai kaedah tu. Tak boleh pakai. Ini nak kita memahami jadi jelas kata hak ada orang ayat kata reka tu duk ambil perkataan Umar ni tak kena dimula lagi. Tak ada masuk dalam cong dia dimula lagi, tak ada masuk. Sebab itulah masalah idafah ni kita kena memahami atau apa dia? Yakni memahami kata hak ada asal, pastilah kita tadi kata ning adalah kita nak kembali kelik semula kepada kecermelangan agama al-Islam.